moden, sistem ekonomi sering menghadapi masalah seperti jurang kekayaan, ketambakan dan penindasan terhadap golongan lemah. Oleh itu, Islam menawarkan penyelesaian melalui konsep wasatiyah iaitu sikap sederhana, seimbang dan adil. Dalam ekonomi Islam, wasatiyah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat tanpa melampaui ke arah kapitalisme atau sosialisme. Konsep ini juga menolak sikap ekstrim yang boleh merosakkan keharmonian hidup. Allah SWT menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasatan iaitu umat yang adil dan terbaik. Antara prinsip wasatiyah ialah keadilan, al-iktidal iaitu bersikap adil tanpa berat sebelah. Seterusnya ialah keseimbangan al-tawazun antara dunia dan akhirat serta rohani dan jasmani. Prinsip pertengahan iaitu at-tawassut pula bermaksud memilih jalan tengah antara dua sikap melampaui, manakala pilihan terbaik al-khiyar menunjukkan bahawa wasatiyah ialah pendekatan paling tepat dalam kehidupan. Konsep wasatiyah boleh diamalkan dalam pelbagai aspek kehidupan. Dalam ibadah, ia menggalakkan amalan yang konsisten tanpa berlebihan. Dalam ekonomi, umat Islam disaran berbelanja secara sederhana, tidak boros dan tidak kedekut. Dalam politik dan sosial, wasatiyah membantu mewujudkan sikap toleransi, rasional dan perpaduan tanpa mengorbankan prinsip agama. Ia juga menekankan kepentingan menjaga akal dengan menjauhi perkara yang memudaratkan seperti dadah dan arak. Wasatiyah turut membantu merealisasikan maqasid syariah iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Konsep ini mengelakkan sikap melampau dalam beragama atau terlalu longgar dalam amalan. Contohnya, agama dijaga tanpa fanatik, nyawa dilindungi dengan menolak keganasan, akal dipelihara melalui pendidikan, keturunan dijaga melalui pergaulan terkawal dan harta diurus secara seimbang tanpa riba. Dalam institusi perkahwinan, wasatiyah menekankan keseimbangan hak dan tanggungjawab antara suami isteri. Kedua-duanya perlu saling membantu, bertolak ansur dan menghormati antara satu sama lain. Islam juga menggalakkan kesederhanaan dalam majlis perkahwinan dan gaya hidup berumah tangga bagi mengelakkan pembaziran dan tekanan kewangan. Perkahwinan dibina atas dasar kasih sayang dan rahmat seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Kesimpulannya, konsep wasatiyah penting dalam membentuk kehidupan yang seimbang dan harmoni. Ia membantu mengelakkan sikap ekstrim serta memelihara perpaduan dalam masyarakat. Oleh itu, wasatiyah merupakan prinsip utama dalam membina individu, keluarga dan masyarakat yang sejahtera selaras dengan ajaran Islam. Ini saya ingin menceritakan tentang amalan wasatiyah di dalam perkahwinan. So, dari research yang kita orang buat, sebanyak 46.5% untuk memilih komunikasi sebagai aspek yang paling memerlukan keseimbangan dalam rumah tangga. Sebab pernah tak kita terfikir dalam rumah tangga, benda apa yang paling susah nak jaga? Mesti duit kan, korang fikir. Tapi salah. Emosi? Tak semestinya. So, yang paling tepat adalah komunikasi. So, soalan inilah yang kita orang paling fokuskan dalam amalan wasatiyah dalam perkahwinan di Malaysia. So, berdasarkan satu soalan dalam borang kaji selidik yang telah diberikan oleh responden, responden memilih komunikasi sebagai aspek yang paling memerlukan dalam keseimbangan. Sebab hampir separuh daripada responden merasakan bahawa masalah utama dalam perkahwinan bukanlah bermula dengan pergaduhan besar, tetapi daripada komunikasi yang tak seimbang. So, bila kita fikirkan semula, benda ni sangatlah dekat dalam kehidupan seharian. Sebab bila kita balik kerja, mesti kita penat kan. So, masing-masing diam. Ada yang masalah tak nak luahkan kepada partner korang sebab korang ada masalah komunikasi dalam perkahwinan. So, kalau tak cakap apa-apa, lama-lama dia boleh jadi gaduh. So, kita naklah gaduh tu berlaku kan. Lama-lama kalau kita pendam benda tu dengan partner kita, masalah kecil pun boleh jadi besar. Jadi, inilah dimasukkan dengan komunikasi yang hilang keseimbangan. Dia bukan terlalu marah, bukan terlalu berdiam, tapi kita tak tahu bila nak bercakap dengan partner kita. So, data ini menunjukkan bahawa kegagalan komunikasi secara sederhana dan berhemah boleh menjejaskan keharmonian
rumah tangga walaupun tanpa kehadiran masalah lain. Jadi bila kita tengok sudut luar negara pula, khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei, isu yang sama perlu terus diberi perhatian dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah dalil konsep wasatiyah dalam perkahwinan menurut perspektif Islam. Konsep wasatiyah merujuk kepada sikap kesederhanaan, keseimbangan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam menolak sikap melampau sama ada dalam berbentuk berlebihan maupun terlalu berkurangan. Prinsip jelas dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi ke atas manusia. Ayat ini menunjukkan bahawa umat Islam dituntut untuk mengamalkan keseimbangan dalam seluruh urusan, termasuklah dalam institusi perkahwinan. Dalam konteks perkahwinan, wasatiyah dapat dilihat melalui tuntutan agar pasangan suami isteri melaksanakan tanggungjawab secara seimbang antara keperluan rohani, jasmani dan emosi. Perkahwinan bukan sekadar memenuhi kehendak nafsu semata-mata, tetapi juga merupakan ibadah yang memerlukan kesederhanaan, kesabaran dan tanggungjawab. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sebaik-baik perkara adalah yang sederhana. Hadis ini menjadi asas penting dalam mengawal sikap berlebihan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, konsep wasatiyah turut diaplikasikan dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. Islam menggalakkan kesederhanaan dan melarang pembaziran sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 27 yang menyatakan bahawa orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Oleh itu, perkahwinan yang diberkati bukanlah diukur melalui kemewahan majlis, tetapi melalui niat yang ikhlas dan pelaksanaan tanggungjawab yang adil serta seimbang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membentangkan keseluruhan laporan, dapat disimpulkan bahawa konsep wasatiyah merupakan asas penting dalam membentuk rumah tangga yang seimbang. Dapatan soal selidik jelas menunjukkan bahawa majoriti responden mengamalkan kesederhanaan, komunikasi yang harmoni serta nilai spiritual seperti solat berjemaah dalam hubungan perkahwinan. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran utama yang dikenal pasti dalam dapatan kajian. Antaranya, komunikasi kurang jelas, tekanan kewangan dan komitmen kerja. Cabaran-cabaran ini telah menyebabkan sesetengah pasangan sukar mengamalkan wasatiyah sepenuhnya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh itu, kami mencadangkan beberapa langkah bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. Yang pertama, mengukuhkan komunikasi pasangan melalui perbincangan terbuka dan emosi yang terkawal. Yang kedua, kita juga boleh mengurus kewangan secara berhemah. Ia juga termasuk menetapkan bajet dan mengelakkan pembaziran. Yang ketiga, kita perlu mengimbangi komitmen kerja dan keluarga. Dengan ini, kita dapat mengamalkan konsep al-awlawiyat atau keutamaan. Yang terakhir atau keempat, meningkatkan amalan spiritual seperti berdoa bersama, solat berjemaah dan mengikuti majlis ilmu. Kesemua langkah ini berupaya membantu pasangan mengamalkan prinsip wasatiyah secara menyeluruh. Dan cadangan yang dikemukakan ini bukan sahaja menyelesaikan isu semasa, tetapi juga selari dengan maqasid syariah, khususnya hifz al-nas, iaitu penjagaan keturunan. Apabila pasangan hidup secara seimbang, adil dan sederhana, barulah institusi keluarga mampu menjadi kukuh serta melahirkan generasi yang lebih stabil dari segi emosi, akhlak dan spiritual. Akhir sekali, kesemua analisis dan cadangan kami adalah berpandukan
rujukan berautoriti. Antaranya, termasuklah jurnal oleh Sharifah Hayati mengenai konsep Al-Wasatiyah dan Al-Maqasid. Kajian tentang pengurusan perbelanjaan perkahwinan menurut perspektif Islam, serta rujukan berkaitan amalan masyarakat Melayu dalam perkahwinan. Selain itu, kami turut merujuk jurnal antarabangsa seperti penulisan Sampurna Siregar mengenai moderasi undang-undang keluarga Islam di Asia Tenggara. Semua rujukan ini telah kami lampirkan dalam bahagian bibliografi laporan. Dan dengan itu, kami berharap cadangan yang dibentangkan dapat memberikan manfaat dalam memperkukuh institusi keluarga Muslim melalui prinsip wasatiyah.